Pengacara-pengacara majlis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Sebentar tadi saya kena tunggu pengumuman kabinet. Baru setengah jam tadi, Yang Amat Berhormat meneruskan khidmat saya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Kalau tidak, saya hanya untuk datang sini untuk say goodbye semua. Begitulah bila ada perubahan-perubahan kabinet. Masing-masing jangkakan mungkin saya ada di sini ke, saya akan berpindah ke kementerian lain. Ya, sebab dulu waktu saya di Foreign Ministry, only 1 year, kemudian terus pergi ke sini dan jangkaan awal mungkin saya berpindah kementerian. Jadi Alhamdulillah saya dapat terus bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana di hadapan kita sebenarnya ada agenda besar untuk pendidikan tinggi negara. Dan amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau mahu melihat kerangka baru dalam pendidikan tinggi negara. Sebab itulah 2 tahun kita bekerja keras untuk melihat semula apa yang ada di hadapan kita. Sistem pendidikan tinggi kita. Dunia berubah. Di hadapan kita dengan disiplin-disiplin baru. Dan termasuklah mata pelajaran baru. Tetapi di situ ada satu mata pelajaran yang sebenarnya sangat penting, tetapi kita tidak melihat dari segi kepentingannya. Iaitulah mata pelajaran MPU. Macam-macam nama sebelum ini. Saya mendengar tadi, panel, 2 orang panel kita membincangkan. Saya lihat dalam live. Jadi saya tidak mahu ketinggalan apa yang dibicarakan oleh 2 orang tokoh ini. Dan 2 tokoh ini, untuk pengetahuan adik-adik, saudara-saudari sekalian, tengok yang depan ni macam saya panggil adik-adik terus. You are not student, right? Are you teachers and lecturers? Oh, student. Oh, student. Betul lah ni. Ini semua student. Ya. Kita, untuk pengetahuan, ini student lah. Sebab saya kena adjust saya punya cara penyampaian. Kalau student, cara lain. Ya. Sepanjang pelaksanaan mata pelajaran ini, seperti mana yang kita sedia maklum, kita berhadapan dengan 2 pemikiran atau 2 mazhab, yang 2 mazhab tu pula dia ada sub-sub mazhab, dia ada different sects, orang panggil SECT. Jangan dia aku lain. Ya. Dan kita lihat kerana apa itu berlaku? Kerana mungkin kita melihat bahawa subjek MPU ini sebenarnya tak ada apa-apa, hanya sekadar keperluan yang ditetapkan oleh pihak kementerian, oleh pihak kerajaan. Maka mau tak mau kita buatlah. Kita hanya lepas membatuk di tangga saja bagi memenuhi keperluan. Dan ini saya sebutkan, ini bukan hanya dalam konteks IPTS, tetapi juga dalam konteks IPTA. Kita dengar tadi bicaranya. Untuk pengetahuan saudara sekalian, MPU ini adalah sangat penting bagi sesebuah negara. Bukan hanya dalam konteks kita. Kalau saudara nak lihat dari segi rupa bangsa sesebuah negara, what type of generation that we want to produce? What type of society we want to produce?
Dia perlu bermula daripada acuannya. Acuan itu mesti dari asas sesebuah negara itu. Dan kita perlu melihat dalam konteks negara kita. Bahasa sosiologinya, dia ada istilah dipanggil contextualization. Contextualize. Kita tidak boleh membawa idea-idea yang di luar tetapi tidak boleh beroperasi dalam negara kita. Mungkin ada teori-teori yang hebat yang kita belajar dalam bidang sosiologi. Dalam bidang multidisipliner yang lain. Tetapi belum tentu yang itu dapat diterjemahkan dalam konteks negara kita. Sebab itulah kita mencari jalan yang terbaik. Bagaimana kita nak melaksanakan mata pelajaran umum ini untuk semua rakyat kita. Supaya mereka dapat memahami sebenarnya apa erti sebagai contoh yang disebutkan oleh Prof. Osman tentang konsep peradaban. Apa erti yang seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Syamsul Amri tentang konsep negara impian atau bangsa impian, nation of intent sebagai contoh. Walaupun kita belajar macam-macam ni. Benedict Anderson, ya, contoh the imagine, ya, community, the imagination dan sebagainya yang diterjemahkan oleh beliau. But what about its applicability? Dan di sinilah yang kita nak lihat balik dalam konteks kita. Betapa kita perlu membangunkan subjek ini supaya subjek ini bukan hanya subjek semata-mata tetapi dia menjadi teras utama kepada kita sekalian untuk kita membentuk sebuah negara baru. Negara yang mempunyai impian bersama, realiti yang ada di hadapan kita. Sebab itulah kita laksanakan. Saya bawa balik ni dua tokoh, ni dua pemikir besar kita. Profesor Syamsul Amri, Profesor Osman duduk balik dan alhamdulillah kedua-dua ini sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat duduk bersama-sama dan bagaimana kita nak mencerakinkan satu pendekatan baru ke arah mewujudkan, ya, MPU, ya, kurikulum yang terbaik. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tokoh ini yang mengambil inisiatif itu. Seperti yang disebutkan, ya, sebelum ini tak ada usaha seperti ini. Betul Prof, ya? Itulah impian Prof Syamsul. Bila saya panggil, saya duduk bersama dengan mereka. Saya duduk bersama. Sebab saya ingin memahami. Saya ingin menghayati. Menteri tidak boleh hanya menerima laporan semata-mata. Menteri pun kadang-kadang tak ada masa nak baca laporan. Tambah laporan ahli akademik, kadang-kadang sepatutnya tebal tu dia ditebal tu kan. Kerana analisis. Bukan saya nak kritik, tetapi kerana analisis yang benar. Tapi kita nak apa sebenarnya persoalan yang nak kita bawa ini. Alhamdulillah, berkat daripada usaha yang kita lakukan ini, kita telah dapat menggerakkan bersama-sama. Dan saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasil daripada usaha yang dibuat ini, dan hari ini seperti mana yang kita dapat saksikan, semua trainers dapat berkumpul bersama-sama. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan kita membina satu misi bersama, mewujudkan satu pemikiran bersama demi untuk negara kita. Dan saya harap selepas ini kita akan dapat yang lebih baik. Dan saya nak sebutkan juga di sini bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau begitu terpanggil sekali. Kerana apabila tim ini membentangkan kepada beliau hasil dapatan kita, Yang Amat Berhormat mengatakan di hadapan Profesor Osman, Profesor Syamsul, KSU ada sekali. Bukan saya nak jack kita, bukan nak jack Kementerian KPT kita. PM kata, ini adalah pertama kali dia dapat melihat bagaimana suatu kurikulum yang sangat komprehensif untuk MPU kita dan dapat menggabungkan
dapat menggabungkan kedua-dua pemikiran ini dan kita bina untuk negara kita. Ya, beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan. Dan sebab itulah kesungguhan untuk kita buat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk negara kita. Kerana dalam keadaan persekitaran yang kita hidup pada hari ini dengan pelbagai isu politik dan juga isu-isu sosial yang semakin toksik, sehingga kan kita tidak boleh bicarakan tentang bentuk masyarakat impian kita sekarang. Hari-hari kita yang dihidangkan dengan pelbagai perkara. Baik lecturers, students, ahli-ahli politik, apatah lagi. Setiap hari kita berbicara, termasuk dalam Menara Gading, bercakap tentang fitnah-fitnah yang berleluasa. Sudah lihatlah, universiti itu, universiti ini. Apakah sebuah universiti tidak ada peranan lain yang semata-mata untuk saling mengkritik di antara satu sama lain, kritik yang konstruktif tak apa. Tapi sudah lihat macam-macam cerita. Kemana kita sebenarnya? Sebab itulah saya sebutkan, sudah sampai masanya untuk kita duduk bersama-sama, fikir ke hadapan. Apa yang kita nak bawa untuk generasi kita? Dan di sinilah yang kita panggil sebagai world view. Kita mesti bermula dalam sistem pendidikan negara, di mana pun kita pergi, adik-adik sekalian, ya, you study in your own discipline. You study apa? Dalam bidang apa? Yang baju biru. You study bidang apa? Horticulture. No, bukan horticulture. Horticulture, ya. Ya. Yes. Bidang disiplin. Dia dari segi specialization dia dalam bidang itu. Tetapi yang membentuk pemikiran dia, world view dia. Tahu world view? Sebelum kita pergi ke dalam bidang kita, kita kena tahu dari segi alamnya, dunianya, ya, latar belakangnya, sesuatu benda, sesuatu masyarakat, kehidupan kita. Jangan kita merasakan nanti, aku belajar horticulture, tetapi aku duduk ni di planet mana ya? Tengok dia mencari-cari. Ya. Some people, they don't know where they are actually. Where are they living? Sebab dia hanya tahu duduk, tambah sekarang ini, dalam disiplin yang kita ada di hadapan kita, semuanya akan tertumpu kepada dunia AI. Dan ini merupakan antara cabaran-cabaran baru yang kita ada. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bawa semua, kita duduk bersama-sama, kita fikirkan bersama-sama. On training of trainers ini adalah sangat-sangat penting untuk TOT ini, adalah sangat penting untuk kita bina, bagi kita mewujudkan satu sistem yang menyeluruh, satu kurikulum yang berbentuk uniform, di mana tuan-tuan dan puan-puan dapat bawa balik mengajar di sana dengan memberikan tumpuan utama. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa kerajaan memberi tumpuan asas kepada aspek ini bagi memastikan supaya apa yang kita nak laksanakan itu benar-benar terangkum dan juga dapat mencapai apa yang nak kita buat sebenarnya. Kita tak mau lagi, umpamanya kalau kita lihat sebelum ini, isu yang ada di hadapan kita sebenarnya juga disebutkan oleh panel kita tadi, yang selama ini MPU ini hanya dibuat untuk memenuhi keperluan ataupun buat tangkap muatnya. Yang nak mengajar pun tangkap muat. Dan ada universiti-universiti yang kita dapati yang mengajar mungkin lepas maghrib ke, di satu tempat ke, atau ada pun laporan macam-macam kita dapat. Sedangkan konten yang nak kita terapkan itu adalah sangat penting untuk pembinaan. Dan saya tak perlu bincangkan tentang kontennya sebab kedua-dua tokoh ini telah pun membincangkan apa yang kita nak bawa ke hadapan.
Tetapi yang paling mustahak ialah kita kena lihat dalam arca yang baru. Kita kena lihat dalam pendekatan kita yang baru. Dan hal ini kita akan teruskan sama-sama untuk pastikan supaya dari segi kurikulum dia, dari segi pelaksanaannya, dan kita juga kena pasti halangan-halangannya, apakah benda-benda yang perlu kita lakukan untuk memberi keutamaan kepada subjek ini. Kita tidak boleh lagi menganggap subjek ini hanya subjek sampingan saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, ia perlu menjadi subjek yang dapat membentuk world view kita di peringkat awal. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan pergi ke beberapa universiti seperti di Amerika dan di Eropah, dia perkenalkan dulu macam mata pelajaran umum ni. Dia perkenalkan sebelum saudara-saudari semua pergi ke subjek yang lebih mendalam lagi atau pengkhususan dalam bidang masing-masing. Saya ingat saya pun tak perlu nak sampaikan lebih banyak lagi sebab saya dengar tadi apa yang telah pun disampaikan oleh ahli-ahli panel kita. Cuma saya nak ambil kesempatan ini kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat berinteraksi dengan saya sedikit. Mungkin ada perkara yang nak dikongsikan ataupun nak disampaikan, apa pandangan-pandangan untuk kita memperbaiki lagi sistem kita ataupun pendekatan kita dalam kita mengajar subjek MPU ini. Walaupun tadi kita dah dengar, sebagai contoh, untuk mengajar subjek ini bukan lagi kita perlukan orang yang mesti specialize dalam bidang itu semata-mata. Ya, pendekatan kita kena ubah. Seorang engineer ataupun profesor dalam bidang engineering, profesor atau pensyarah dalam bidang horticulture pun sebenarnya boleh mengajar dalam subjek yang sama. Kerana subjek ini dia pun tidak hanya tertumpu khusus kepada satu-satu bidang, misalnya contohnya dalam bidang peradaban. Malah saya dapati, contohnya, ada profesor dalam bidang engineering, dia begitu hebat sekali dalam pengajian peradaban beliau. Kerana dia minat. Tetapi insentifnya apa? Sebagai contoh, kan? Bagaimana kita nak meletakkan, bagaimana peringkat VC sekalian nak berikan ini sebagai satu insentif. Insentif apa? Mungkin dia dapat dijadikan sebagai sebahagian daripada tugasan oleh pensyarah yang berkenaan. Ataupun termasuk juga yang saya dengar tadi, antara insentifnya supaya dapat juga diberikan keutamaan seperti mana kita berikan keutamaan kepada pensyarah yang lain. Apakah boleh kita hantar mereka untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang yang berkaitan? Ini sebagai contohlah antara benda-benda yang boleh kita fikirkan untuk kita memantapkan lagi pelaksanaan MPU kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat saya berhenti kat setakat itu dulu. Cuma saya kalau ada perkara-perkara, sebab sementara saya ada sini, menteri baru disambung ni. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada benda yang kita nak boleh kita bincang, kita sampaikan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih maklum. You are facing it, you've been teaching the subjects, dan saya percaya tuan-tuan dan puan mungkin lebih memahami tentang kekangan, tentang halangan dan langkah-langkah bagaimana kita nak memperbaiki lagi. Tadi saya lihat lebih kepada perbincangan, perbahasan daripada dua panel kita. Mungkin kita belum dengar apa pandangan-pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada daripada IPTA maupun daripada IPTS yang ada di hadapan saya. Saya dipahamkan IPTS pun ada sini kan? Ada IPTS? Ada ya? Baik. Boleh saya berhenti di situ dulu dan saya jemputlah kalau ada apa-apa. Ya. So is dalam bidang metaphysics, all the meta things, is go beyond certain levels. Tapi apapun, apa yang cuba disampaikan, saya menangkap apa yang antara gist utama yang nak disampaikan oleh Dr. Zul tadi, ialah pertama, kembali semula kepada konteks kita yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita menggapai langit, yang mengakar ke bumi. Apa maknanya menggapai langit itu? Kita nak melahirkan satu sistem pendidikan
yang dipanggil humanity centric, maksudnya berdasarkan kemanusiaan. Matlamat pendidikan itu sebenarnya apa? Yeah, you can go, you can fly, soaring up. Tapi at the end of the day, kemana kita? You back to ask yourself, who am I? Siapa saya? Kemana saya nak pergi? Apa matlamat sebenarnya? Di mana saya berada? Ini antara benda yang sangat penting yang seringkali disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Falsafah pendidikan kita, termasuk juga pelan pendidikan tinggi yang sedang kita rangka. Dah siap. Besok saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pembentangan terakhir kepada kabinet. Nasib baik saya masih jadi Menteri Pendidikan. Besok nak bentang dalam kabinet tentang Pelan Pendidikan Tinggi Nasional untuk kita mara ke hadapan dengan matlamat kita pergi menggapai langit, tapi dalam masa yang sama kita mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi itu maknanya apa? Maknanya kita tahu di mana bumi yang kita pijak ini. Jangan sampai bila kita berada di merata tempat, belajar pelbagai benda, pelbagai bidang, ya, nak jadi kita, yes, you need to go up. Sebab untuk contohnya dalam bidang-bidang yang baru, bidang-bidang planetary health sebagai contoh, bidang yang tak mungkin kita tak pernah dengar sebelum ini. Dengan konteks dalam bidang-bidang yang dalam bidang ekonomi. Sebelum ini I'm a product of economic, ya, economic student. I was an economic student before. Ya, tapi walaupun lepas tu pergi subjek-subjek yang lain. Tapi dulu kita belajar apa? Ya. Kita belajar hanya bermula dengan 101 dengan supply and demand law. Kemudian tu tapi dia berubah. Bentuk ekonomi apa? Dari segi theory of production kita belajar kan. Tetapi sekarang ini people don't talk about that anymore. Dia orang belajar tentang ekonomi. Ekonomi pun orang belajar tentang apa? Sekarang orang bercakap tentang circular economy, orange economy, blue economy, ocean economy dan pelbagai sebagai contoh saya nak sebutkan. Tetapi jangan lupa, apa pun yang kita belajar itu dia mesti berdasarkan kepada hakikat kita, iaitu dalam konteks negara kita, yang juga berasaskan kepada apa? Kepada nilai-nilai yang perlu kita bina. Karena dalam dunia pada hari ini kita semakin maju, ke mana pun kita pergi, tapi jangan lupa asas-asas moral dan nilai yang perlu kita bina dalam konteks kita pada hari ini. Sebab itu yang disebutkan oleh Dr. Zul tadi tentang persoalan metamodernism dan sebagainya, ini sebenarnya ialah kita kembali semula kepada asas kita, pencarian kita sebenarnya. Apa bentuk sistem pendidikan yang terbaik untuk negara kita dalam usaha kita untuk melahirkan manusia yang seimbang. Manusia yang seimbang, yang diberikan penekanan dari segi bidang disiplin mereka, tapi dalam masa yang sama, mereka juga perlu memberi perhatian dalam soal pembinaan diri manusia. Sebab itu salah satu dalam plan pendidikan tinggi kita ialah kita menekankan kedua-dua aspek ini. Saya fikir subjek yang nak diajarkan ini kepada student kita tidak terlalu complicated. Saya pun minta kepada Profesor Osman, Profesor Samsul, supaya jangan complicate students. Sebab akhirnya dia berbicara tentang soal macam disebutkan tadi oleh Dr. Zul, juga tentang persoalan pembinaan negara bangsa kita. Polarisasi kaum bagaimana sebab yang berlaku di hadapan kita sebagai contoh. How do you address that? It's a real thing. Benda yang berlaku di hadapan kita. Bagaimana kita nak mengajar subjek-subjek seperti ini? Sebab itulah saya kata, look at the practical approach isu yang ada di hadapan kita instead of kita bawa benda-benda yang dah past. Sebelum ini mungkin ada pendekatan yang lalu, tapi pada kali ini seperti yang disebutkan oleh Prof. Osman, yes, kita belajar the past about civilizations, ya, tetapi dalam masa yang sama we are very futuristic dari segi pendekatan. Apa yang akan berlaku di hadapan nanti? Ya, future studies. Future studies you kena tahu apa yang akan berlaku di hadapan you. Walaupun you must not think about it, you have to think now, tetapi kita kena juga memikirkan dalam unjuran-unjuran yang akan berlaku di hadapan kita ini apa sebenarnya. Jadi inilah antara benda-benda yang akan kita masukkan. Silakan, Prof. Siapa lagi di sini ada? Tak ada. Student nak tanya? Tanya. Ya. Boleh. Halo? Okey. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Huzili bin Husin, Timbalan Chancellor di Universiti Malaysia Kelantan, Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Tahniah Datuk Seri atas sambungan ataupun pengakalan kepada Menteri Pengajian Tinggi. Saya ingin bercakap tentang pengalaman masa belajar, pengalaman menguruskan program MPU sebagai dekan dan pengalaman sebagai TNCA dalam membicarakan soal falsafah MPU itu sendiri. Saya dulu alumni Universiti Melaya. Saya belajar di Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Di Universiti Melaya dulu, kami bebas untuk mendengar syarahan-syarahan termasuk daripada Profesor Ulung Dr. Samsul sendiri. Mungkin dia tak ingat, saya bersama dengan arwah Profesor Syahri Talib Robert. Kami dulu, kadang-kadang kita ada notice, short notice. 3 hari lagi ada speakers Profesor Syahri Talib Robert bercakap tentang bab-bab macam ni. Profesor Syamsul daripada UKM bercakap ini semua. Kami berebut masuk. Dengar. Pensyarah pula bercakap tanpa orang. Dulu tak ada TikTok nak viral-viral ni. Dulu tak ada WhatsApp nak viral-viral. Jadi profesor cakap idea. Jadi kami pada waktu itu, berkaitan dengan pemikiran tadi, kami bercambah pemikiran. Jadi kami rasa macam, syoknya dengar profesor ni bercakap. Then, saya nak kaitkan dengan volume time effect. Kalau sekadar kita dalam kelas, delivery kita, whatever is method dia, belajar MPU hanya 2 jam satu semester, saya percaya bahawa volume time effect itu tidak memadai untuk kita menghayati falsafah MPU yang sebenarnya for the nation building. Bagi saya, pengalaman-pengalaman dulu semasa waktu belajar di Universiti Melaya dulu, kita kena perbanyakkan speaker sebegini. Kebebasan untuk belajar menyertai kuliah-kuliah ataupun bicara-bicara sebegini. Dan perlu banyak bicara-bicara yang mencetus minda pelajar yang secara seperti mana Datuk Seri bercakap tentang banyak isu-isu untuk mengembangkan minda pelajar. Jadi saya percaya yang itu boleh membantu kita untuk meningkatkan volume time effect ke arah kesedaran untuk memperkasakan MPU itu sendiri. Saya secara peribadi, saya cakap Datuk Seri bahawa sebenarnya bila masa lagi kita nak menggagaskan idea-idea sebegini, kerana kita tidak mahu bahawasanya negara kita, pelajar kita terlalu lalai dengan perkara-perkara yang simple-simple dan mereka takut untuk berfikir perkara-perkara yang lebih besar. Terima kasih. Sebab itulah antara lain kita kena wujudkan satu budaya. Budaya keilmuan. There must be a culture. Kalau tidak, kita tak akan dapat mewujudkan suasana itu. Kita tidak, we just cannot simply impose, based on subjects alone. But you must create a right ecosystem. Yang kalau dapat itu yang kita bina, maka barulah kita boleh buat. Sebab antara lain yang kita buat seperti Festival of Ideas. Festival of Ideas. Ada orang bertanya pada kita, kenapa buat Festival of Ideas ni, this is something very vague, blur, we don't know where are you heading actually. Tak, saya kata, you bacalah dalam tamadun mana sekalipun, tamadun besar yang ada. Yang menjadikan sesebuah negara itu hebat ialah kerana ada tamadun ilmunya. Tamadun ilmunya, mereka sentiasa bercakap tentang idea-idea baru, penulisan-penulisan baru. Tapi dia mesti diwujudkan. Suasana itu perlu dilahirkan. Dia tak boleh hanya semata-mata kita buat berdasarkan kepada kurikulum. Tak boleh. Dan begitu juga dalam konteks universiti. Universiti itu menjadi satu tempat menara ilmu. Dia bukan untuk menara lain. Jadi kalau boleh kita wujudkan itu, barulah kita dapat wujudkan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya harap apa yang disebutkan oleh Profesor tadi pun dapat dimasukkan. Tapi yang paling mustahak, saya rangkumkan sikit.
Untuk saya tengok dah banyak, dah mula bangun seorang-seorang nak balik ni. Dah lewat. See, you have to be very sensitive when you speak. Jangan you shock sendiri bila you bercakap. So, as much as I know, you come, tadi main pukul apa tadi? Pukul 12. Pukul 12 dah. Pukul 2, 1, pukul 2. Okay. Letih dah 4 jam lah. 4 jam tu dia panggil dalam teori ekonomi, diminishing return to scale. Dah mula ni lah. Tapi apa pun yang saya nak sampaikan sini ialah kita kumpulkan pada hari ini. Untuk pertama kali, seperti disebutkan oleh Prof tadi, ini pertama kali ini. Ya, kita serius, kita gabungkan semua, saudara-saudari datang, ini merupakan bagi saya satu kejayaan dan titik penting dalam kita menggerakkan perubahan dalam konteks MPU ini. Ini merupakan pertemuan saudara ini adalah sangat-sangat penting sebenarnya. Ya. Kemudian lepas ini kita akan buat next program kita. Apa dia? Termasuklah untuk membincangkan apa yang kita nak ajar. Dari segi pedagoginya, dari segi kontennya, yang itu insya-Allah kita mulakan pelan-pelan dan akhirnya kita akan dapat satu perkara yang lebih lengkap lagi. Di peringkat awal, saudara-saudari tak boleh jangkakan everything imperfect. Ya, tak mungkin dari waktu kita mengajar situlah kita akan dapat tahu di mana kelemahan-kelemahannya yang perlu kita perbaiki. Sebagai contoh, di peringkat IPTA mungkin berbeza sedikit dengan di peringkat IPTS. Dalam konteks IPTA pula ada pelajar-pelajar daripada luar negara pula. Bagaimana saudara nak mengajar subjek yang berkenaan dalam konteks mereka? Adaptability with flexibility. Nampak tu? Dia ada dua. Dalam, yalah kita ni semua cikgu. Saya pun kira cikgu lah dulu mengajar universiti. Saya tengok muka pelajar tu saya tahu. Faham tak kamu ni? Kamu tak faham ni tahu. Ya kita ni kena sensitif. Cikgu lecturer, kita tahu murid kita ni dia faham. Kalau dia duduk tengok kita tergim, lepas tu dia struggle mata dia kata confirm dia tak faham. Yang lecturer pula tu dia bagi tahu. Faham tak? This is a way the pedagogical approach macam mana kita nak buat dan kita kena tengok saat-saat. Tapi yang paling mustahabnya ialah kita lihat sama-sama konten ini. For the first 1 year, maybe the second 2 years, saudara-saudari akan melihat perkara-perkara yang perlu kita perbaiki. Apa yang saya nak lihat di sini, selepas ini bila kita balik dengan satu harapan untuk kita bersama-sama membangunkan subjek MPU ini. Kerana MPU ini, saudara-saudari sekalian, adalah harapan untuk kita membina satu masyarakat yang mempunyai dia punya world view, pandangan hidup dalam konteks negara Malaysia kita. Supaya kita rangkumkan semua dalam bentuk inklusif. Dalam negara kita ini kita tidak boleh hidup hanya orang kata berasaskan kepada satu nilai semata-mata yang ada. Oh ini mesti trust ini semata-mata tidak. Realiti yang ada di hadapan kita ialah kita ada kepelbagaian itu. You ambil dalam konteks language kita ada berapa language. Kita ada juga dalam konteks yang sub ethnic language ada 212. Itu yang terkira. Yang tak terkira macam mana? Ya, 212 sub languages yang ada termasuk di Sabah dan Sarawak. Dan dalam masa yang sama hari ini sebagai contoh, kita berbicara tentang soal jati diri kita. Ada yang tidak mahu bahasa Melayu, ada yang tak mahu dari segi belajar sejarah. Dan ini kita kena kembalikan balik. Kerana ini semua ni adalah anak-anak Malaysia kita. Dan perlu mereka memahami dalam konteks di mana mereka berada. Yang ini kita kena rangkumkan semua supaya kita mengajar sebagai contoh antara sifat-sifat dalam madani itu sendiri. Sifat-sifat ihsan. Bagaimana nak berkasih sayang? Hidup kita ni penuh dengan kebencian sebagai contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat di antara satu sama lain dari segi rupa dia, dari segi kulit dia, dari segi kaumnya, dari segi bangsa. Tetapi kita tidak melihat manusia itu dengan pandangan ihsan. Dengan pandangan kasih sayang, love. Ya. Kita kadang-kadang itulah. Kita tengok orang kita benci dulu. Kemudian baru kita kasih. Kita marah dulu. Lepas tu kita orang terang, oh macam tu ke? Contoh. Tapi sepatutnya kita ada sifat kasih.
kepada sesama manusia. Tak kira sama ada dia orang ini, dan belajarlah dalam tradisi agama apa sekalipun. Ya. Belajarlah. Dalam konteks Islam mengajar kita tentang apa? Tentang nilai kasih sayang itu. Hub. Ya. Mahabbah itu kita ada mahabbah sama kita. Belajarlah dalam tradisi peradaban yang lain seperti yang diajarkan oleh Prof. Osman. Contoh saya nak beritahu ini. Ini antara nilai-nilai yang perlu kita terapkan bersama. Kerana kita membina negara. Saudara saya sekalian, membina negara itu mesti bermula daripada dalam ini. Di kampus ini, di kampus-kampus kita, sama ada di IPTS, di IPTA, di Politeknik, di college community, di mana saja mereka berada, kitalah yang membina, membentuk generasi muda ini. Di tangan saudara-saudara sekalian, ya, ia akan membentuk ni. Every year you imagine, we produce, macam disebutkan oleh Prof. Syamsul Amri, kalau tak silap saya ikuti tadi, 1 juta ya. Prof. Syamsul, terlena dah. Sikit. 1 juta kan? Tak, bukan dia lena, dia sedang asyik mendengar saya. No, I was asking just now, saya mengikuti Prof punya panel kedua-dua tadi. Setiap tahun kan kita mengeluarkan 1 juta manusia, bayangkan 1 juta manusia, sudah bayangkan. Ni seperti ini semua yang ada ni. 1 juta. Bayangkan kalau 5 tahun, 5 juta. 5 juta insan yang kita lahirkan untuk negara kita. Tapi bayangkan kalau fikiran mereka filled with hatred. Ya. Bermusuhan di antara satu sama lain. Kemana kita nak bawa negara kita? Jadi saudara saya sekalian, saya berhenti di situ dulu. 2 soalan. Walaupun saya boleh benarkan lagi soalan, tapi saya tak mau tuan-tuan, saya tengok semua punya kursi kosong semua. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Ini merupakan pertemuan pertama bagi saya, menganggapnya sebagai pertemuan yang bersejarah, dan selepas ini kita akan terus mara ke hadapan untuk memastikan supaya subjek MPU ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya demi negara yang tercinta ini. Terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersusah payah datang daripada jauh dan dekat. Termasuk juga yang online, semua yang ada, yang sedang mendengar. Terima kasih atas inisiatif tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.